Roti hijau tu bang. Dia apa bang? Yang abang masak dia bang? Ni kerang bang, rendang kerang dengan roti john sate bang. Roti john kerang bang Ya bang. Abang yang pertama kat Malaysia apa tu bang? Tak pernah dengar pun. Berapa tahun kat sini bang? Dah 5 tahun bang. 50 tahun? 5 tahun ni. 5 tahun. Ayam perah bang. Oh, ada kerang. Weh, ya Allah bau dia jahat. Tapi 2-3 hari ni macam nak hujan bang ah. Ya bang. Macam Hujan mana? bang, cuti bang. Rezeki bang betul. Satu roti hijau RM1 bang. Biasa ayam daging 7, kerang dengan sate 10. Habis awak tengah buat ni RM1 kak? Yang ini RM10 bang. Roti RM10? john kerang. Ya, rendang kerang RM10 adalah roti john rendang kerang. Oh, ni sate dia? Ya, betul. Habis ni RM1 ni? Sama RM10. RM10 saja. Ni ada kuah kacang sekali Oh, kuah kacang sekali? Ya. RM10 juga? Ya kak. So, maknanya bila nak makan tu, kuah kacang tu kita dip dalam tu lah? Oh, dalam tu kuah kacang dia? Dia banjir-banjir jahat bang. Jahat Jahat. Awak suka perkataan tu sekarang kan? Tahun lepas tak macam ni pun. Habis sini start buka pukul apa ni? Pukul 4 dah ada dah sampai pukul 7. Oh, so untuk cheese tambah ke sama ke? Ini memang dah ada RM10. Kalau add on belah dalam tambah RM2 je. Oh, Lagi banjir. lagi banjir. Sini buka pukul apa ni? Pukul 4. Oh, pukul 4 start? Sampai buka lah? Pukul 4 tu dah ready lah. Okay. Saya makan Boleh. Wah, nice. Terima kasih.